Apa kaitan Kelisa dengan warung ngopi AG ni? Salam Ramadan guys, Ramadan yang ke-14. Kat mana kita nak berbuka hari ni? Ni kawasan Sungai Petai, Alur Gajah Melaka. Kita pergi kat kedai baru kat Alur Gajah ni. Ni dia, warung ngopi AG. Datang kat sini hari ni sebab apa tahu? Sebab menu Ramadan dia ada nasi biryani, ayam, kambing, daging. Kena try ni. Jom lah. Ni lah nasi biryani. Tahu kan, dia datang set dengan air sekali. Set promo Ramadan ni, dia ada ayam, dia ada daging, dia ada kambing. Yang kambing full menangkap. Timun ikan bilis kacang, barulah nasi lemak. Orang kata sambal dia kat sini best. Kita try tengok. Dia dekat sini ada rendang maman tau. Ada daging, ada ayam. Bukan semua kedai ada rendang maman. Susah kita nak jumpa orang Melayu buat nyonya kari laksa kan. Nyonya kari ni tak sama rasa dia dengan kari Melayu. Tiba masa untuk aku rasa pula. Jom. Untuk nyonya kari laksa ni terasa bahan-bahan rasa dia. Kuah dia lebih kuat sikit daripada kari Melayu. Ala-ala rendang macam tu. Macam aku cakap tadi, aku suka kari kambing dia ni. Dia punya aroma nasi menangkap. Kalau nasi lemak, sambal dia tu betul-betul macam sambal otai-otai tu. Tak manis, tak pedas sangat. Maintain je. Nasi lemak kena pula dengan rendang maman. Nak santai-santai, try roti titap dia. Dengan set telur separuh masak dengan air kopi. Yang ini kau kena try juga. Roti butter kaya. Memang kaya dengan kaya. Yang ini paling ngam lah. Roti pistachio coklat dia. Tak kedekut flavor. 3 air dia paling top kat sini. Soya boba, kopi 3 layer atau teh 3 layer dia. Yang ni aku suka. Walaupun kedai baru, alhamdulillah ramai orang buka puasa kat sini. Korang dah boleh masuk list dah. Jalan Sungai Petai, Alur Gajah Melaka, warung ngopi AG.